Assalamualaikum, selamat sejahtera buat semua pelajar dan semua Origin Malaysia. Orang kata yang memegang akaun di dalam Origin Malaysia. Apa khabar? Harap supaya semua tenang-tenang saja dengan menerima staking reward setiap 7 jam. Mulai sekarang setiap 7 jam. Dan kita punya countdown timer memang tak tepat lah, tak fix. Seperti yang dahulu sebelumnya 8 jam kan. 8 jam 3 kali sehari, 24 jam bagi 8. So 3 kali. So untuk dulu kita kali dengan 90. Apa yang kita nampak dekat next reward kita tu, kita kali dengan 90 kan, untuk 30 hari. So sekarang sebenarnya kita kali plus minus 102 atau 105. Tengok bulan tu berapa hari. Faham? Jadi walaupun dia punya interest rate dia rendah, yang kita tengok interest rate rendah, sebenarnya dia nak synchronise-kan dengan yang terdahulu. Berapa yang kita telah lebih ambil. And then saya rasa dia telah dapat nilai yang sebenar. So sekitar 0.17%. 0.17% hingga 0.18%. 0.18%. Jadi kita abaikan benda-benda macam tu. Biarkan dia buat kerja. Kan? Kita hanya ambil reward kita sajalah. Kita tak payah petikaikan. Cuma sekarang hari ni saya nak ceritakan tentang kita punya perkembangan Origin Awakening. Selama ni kita just masuk token pocket and then kita masuk Origin. Paparan yang kita lihat adalah Origin Awakening yang warna merah tu. Sejak bulan Mei yang baru ni, kita telah diupdatekan dengan Anubis Awakening. Exchanger baru daripada Origin. Anak kepada Origin, kita senang ceritalah bahasa orang tua-tua, anak kepada Origin yang lebih upgrade lah. Orang kata bila ada anak ni, bila anak ni mana lebih advance lah. Anak lebih advance dengan fitur-fitur baru lah. Orang kata ciri-ciri baru dan keuntungan yang baru lah. So macam mana kita nak masuk ke sana? Sebab sekarang yang saya nampak step pertama dia telah pindahkan Spider Reward. Bagi siapa-siapa yang dah ada Spider Reward, yang mempunyai Spider Reward, sekarang yang dekat Origin Awakening tu, awak kena clearkan. Sebab dia dah tak akan masuk kat situ lagi dah. Dia tak akan masuk kat situ lagi. Okey. Dia dah tak akan masuk lagi dekat Origin Awakening, jadi clearkan. Dan jangan beli lagi energy. So energy yang tinggal tu kalau awak pledge, sebelumnya awak pledge 360 hari, awak just collect saja. Just collect, habiskan saja. Ambil dia punya interest rate, collect, jadikan dalam LJNS, hantar ke Anubis Chain. Nanti semua saya akan ajar pada next video lah. Macam mana cara nak hantar LJNS dari token pocket Polygon, wallet Polygon kepada wallet Anubis Chain. Nanti saya akan ajar. Step by step. So hari ni saya nak ajar macam mana awak nak tengok Spider Reward awak di Anubis Chain. Macam mana nak masuk. Cara masuk dia sama. Tekan saja Discover. Tekan Discover yang bawah ni macam awak nak masuk. Ni memang kena masuk dulu dekat Origin Awakening. So tekan Origin. Website yang ada ni. Tekan dia. Dan paparan yang pertama awak lihat macam biasa. Dan tekan menu. Bila menu ni awak akan perasan Anubis Awaken. Nampak tak atas sekali Anubis Awaken warna hijau ni? Kan? Sekarang awak yang ni kalau saya tak tekan Awaken tu, saya sebenarnya berada di Polygon. Di Polygon ni lah. Polygon Scan. Masuk ke Anubis Awaken yang warna hijau ni, tekan. Okay, dia akan masuk. Dia dah masuk dah sebenarnya. Tapi belum connect wallet. Belum connect wallet. Faham? Dia belum connect wallet. Macam mana cara nak connect wallet? Nampak tak perkataan wrong network? Okay, wrong network ni tekan. Okay, nak ada tak pilihan disconnected dengan Anubis? Kita nak tekan Anubis. Kita nak masuk Anubis kan? Okay, kita masuk Anubis. And then confirm saja. So, sekarang kita dah berada di wallet kita. Wallet yang kita cipta di token pocket tu sekarang dah berada di Anubis Chain. Menu dia di mana? Menu dia tak sama macam yang Origin Awaken yang 3 garis. Dia sebenarnya 9 titik. Nampak tak 9 titik ni? Okey, 9 titik ni. Okey, 9 titik ni tekan. Inilah adalah menu dia. Okey, nampak tak? Yang pertama sekali kita nampak Polygon Awaken. Dia tulis Polygon Awaken. Mana kita nak patah balik ke Polygon punya. Kita nak tengok stake asas kita. Kita tekan Polygon sajalah. So, kat sini ada bridge, ada swap, ada home, dashboard, stake. Stake ni masih belum running. Macam flexible stake kita ni masih belum running. So, kita belum boleh pindahkan lagi. Dia sebenarnya semuanya akan pindah ke sini. Apa yang kita nampak kat sini, nampak Polygon stake kita tersenarai di sini. Tapi dia masih belum bagi reward dia dekat sini. So, maknanya kita boleh nampak kat sini, akan datang dia akan pindah ke sini jugalah.
So, next reward dia tak ada kat sini. Okey. Jadi, tekan balik menu. Flexible stake tak ada, yang ada cuma long stake lah, macam orang tahu lah, tentang long stake kot. Community reward ni. Community reward ni yang kita nak masuk. Community ni adalah bonus peringkat. Bonus peringkat macam biasa, sign in by wallet. Okey, sign in by wallet. Bonus peringkat tu maksudnya kalau di Origin Awakening tu, dia DAO. DAO reward untuk 3 yang terbaik yang setara $50,000. Dia dah tulis kat sini. Kat sini nampak my note tu dia dah tulis. So 5 yang terbaik dia akan tulis. Okey, yang pertama saya 14,000 koin, 5,000, 2,000, 2,200. Dia akan tulis 5 yang terbaik. Okey. Untuk tengok yang tu, Spider Reward kat sini. Bawah tu sama-sama juga. Nama dia lebih kurang sama, invite juga, masuk invite. Sebab tadi kita dah sign in by wallet, kita akan nampak kat sini lah. So, inilah total reward saya yang ada, dah pindah kat sini. Nampak tak? Dia dah pindahkan kat sini. Okey, Okey, semua Polygon stake dia dah tulis kat sini. Spider Reward dia dah tulis kat sini. Energy kosong, tak pernah beli. And then nanti akan datang, saya akan ajar macam mana nak guna referral link ni pula. Sebab dia dah buka referral baru semua, yang next nanti akan guna referral link ni. Tapi nanti dulu, yang saya tak ajar jangan buat. Okey, semua dia dah tulis kat sini. So, reward sebenarnya dah masuk kat sini. Okey, sama juga macam tu. Okey, Cara nak claim Spider Reward di sini semua nanti saya akan ajar di video seterusnya. Agak-agak faham tak? Agak-agak faham tak? Nak balik semula ke Polygon Scan, tekan butang 3, tekan Polygon Awaken. Okay, nampak? Dia balik semula. Okay, buat masa ni, Polygon Stake kita masih ada di sini. Semua reward-reward ada di sini. Yang dah dipindahkan adalah Spider Reward. Yang lain belum lagi. Okay. Agak-agak faham tak? Okay, kita nak balik semula ke Token Pocket, tekan pangkah. Kita akan nampak paparan. Kita balik semula lah macam biasa. Okay. Sebab tu dia dah tulis tu SLJNS pun dia dah gambar dia. Gambar Anubis on-chain. Okey, inilah yang saya nak bagi tahu, itu saja. Okey, semoga faham dan dapat memahami. Yang pertama sekarang hari ni saya ajar macam mana nak tengok Spider Reward awak. Yang lain-lain saya tak ajar, tolong jangan buat. Itu saja. Assalamualaikum.